Korang, tahu tak kerajaan negeri melalui bahagian perancangan ekonomi negeri Johor dengan kerjasama pemodalan Darul Takzim serta Institut Sultan Iskandar, Universiti Teknologi Malaysia telah membangunkan Polisi Pembangunan Hijau Johor atau PPHJ 2030. PPHJ 2030 dibangunkan untuk memperkukuh agenda pembangunan hijau di negeri Johor yang akan digerakkan dengan kerjasama pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan serta pemain industri yang merangkumi 4 sektor utama: tenaga boleh baru, pengangkutan hijau, perubahan iklim, mitigasi banjir dan pasaran karbon. Betul, PPHJ 2030 ni akan menjadi panduan dalam merangka dan melaksanakan inisiatif hijau khususnya di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura atau JSSEZ dalam memperkasa pembangunan mampan, pemeliharaan alam sekitar dan inovasi tenaga boleh baharu. Banyak manfaat PPHJ 2030 ni, antaranya membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru dalam industri hijau, pengurangan risiko bencana banjir dengan adanya strategi mitigasi yang lebih efektif dan peningkatan kualiti alam sekitar melalui pengurangan pelepasan karbon. Lepas tu kan, PPHJ 2030 ni akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih lestari, penggunaan teknologi hijau pun akan diperluas dan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan kelestarian. Dan paling penting, polisi ni mengambil kira maklum balas daripada agensi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan pemain industri melalui sesi libat urus bagi memastikan kandungan PPHJ 2030 bersifat menyeluruh dan berimpak tinggi. Jadi, menjelang 2030, kerajaan negeri menyasarkan agar semua inisiatif di bawah PPHJ 2030 dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dapatlah kurangkan jejak karbon sekaligus memperkukuhkan kedudukan Johor sebagai hub pelaburan teknologi hijau bertaraf antarabangsa. Wah, mantapnya Johor. Lepas ni, negeri kita mesti akan lebih mampan dengan pembangunan hijau dan banyak lagi tenaga boleh baru yang akan digunakan. Sesuai sangat dengan agenda maju Johor 2030 kita kan? Ya, memang kena sangatlah. Semoga semua inisiatif di bawah PPHJ 2030 ini dapat digerakkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Menjunjung setinggi-tinggi kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia yang telah berkenan melancarkan PPHJ 2030 pada 24 November yang lalu. Okeylah, itu sahaja perkongsian kali ini. Nantikan perkongsian seterusnya dalam segmen Tahu Tak yang akan datang. Maju Johor, agenda kita.